Perak boleh menempatkan kedudukannya sebagai pemain utama dalam peta pelancongan warisan dunia. Pasir Salak khususnya akan terus menjadi mercu tanda sejarah yang mengingatkan kita tentang erti pengorbanan,
serta masyarakat setempat di Kampung Gajah ini yang telah bersama-sama menjayakan program warisan Act Pasir Salak 2025. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutup program warisan Act Pasir Salak 2025 dengan kiraan 3, 2, 1. Saksikan di layar skrin.